Tanah Melayu semakin terancam. Jepun semakin marah. Kita mesti mempertahankan tanah ini. Pertahankan atau pertahankan kepentingan British? Tanpa British, tanah ini akan terancam. Tapi rakyat tempatan juga berhak menentukan masa depan mereka sendiri. Alhamdulillah, British telah kalah. British telah kalah. Alhamdulillah. Jom kita berjumpa Sarjan Tanaka. Kami bekerjasama kerana kami ingin melihat tanah Melayu bebas dan mampu ditadbir oleh bangsanya sendiri. Bagus Ibrahim, bagus. Ingat, Asia untuk orang Asia. 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 Susah betul hidup sekarang asing. Dia buka pisang makin melamban. Beras tak ada. Dia tak asyik makin ubi kayu saja. Kami lagi susah upas Samad. Orang Cina sudah ramai kena tangkap pun. Itu sebab kami lari masuk hutan, mau lawan. Ini bukan kemerdekaan yang kita janjikan. Ini penderitaan. Betul. Saya orang Melayu pun saya rasa tak selamat. Kita kena betul-betul bersatu bersama-sama kalau mahu negara ini bebas. Sarjan. Ibrahim, tengok ini peta. British sekarang sudah lemah, sudah lumpuh. Sekarang inilah masa untuk kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya jadi nyata. Kamu sebagai pemimpin Kesatuan Melayu Muda, apa kamu punya tindakan? Tuan Sarjan, kami di KMM sudah bersedia. Kami akan menggunakan slogan Asia untuk Asia. Ini akan bangkitkan lagi semangat rakyat. Kami mahu rakyat sedar bahawa kuasa barat boleh dikalahkan. Namun, kami mahukan jaminan. Adakah Jepun akan membantu kami mencapai merdeka melalui Melayu Raya bersama Indonesia? Ibrahim. Kemerdekaan itu perlukan kerjasama, Ibrahim. Buat masa sekarang ni, kamu bantu pentadbiran tentera kami dahulu. Kamu gunakan semua pengaruh untuk pastikan semua orang Melayu tidak menyokong British. Jika kamu setia, Jepun akan tunaikan janji itu. Aku tahu Jepun ada agenda sendiri, tapi dalam sejarah, peluang tidak datang dua kali. Langkah bekerjasama inilah strategi politik KMM untuk melemahkan cengkaman penjajah British yang sudah lama menindas suara kami.